Game ni adalah general knowledge. Siapa sampai 5 dulu menang. Soalan nombor 1 adalah soalan maths. Max. Okey. Okay. Berapakah peratus 80 per 200? 40%. Okey, betul. 1-0. Weh, kenapa tak cakap je? Tak yakin. Okay, betul. Apakah nama dua bandar di Jepun yang diserangi bom atom pada tahun 1945? Hiroshima. One more. Starts with an N. Nagasaki. Okey, betul. Nagasaki. Hiroshima dan Nagasaki. 2-0. Di negeri mana terletaknya Taman Negara Malaysia? Pahang. Okey, betul. 3-0. Malaysia berkongsi sempadan dengan negara apa di belah utara? Thailand. Betul. 4-0. You kan pergi hari tu. Aduh. Tak tahulah 2% nak jawab. Okey, satu lagi menang Satu lagi dah. Dapat 0. Apakah otot terkuat dalam tubuh manusia? I tahu, tapi you answer lah. Otot terkuat. Otot. Otot. What is that? Clue dia dekat bahagian Mulut. mulut. Bahagian mulut. Bila kita mengunyah, kita guna Gigi, mulut. gusi, Bukan? lidah. Kan? Rahang. Okey, betul. Jaw muscle. Oh, now I know. Okey, part 1. Apakah nama virus yang boleh dijangkit melalui hubungan seksual tanpa perlindungan ataupun perkongsian jarum suntikan? HIV. Okey, betul. 5-1. Kenapa I rasa nak jawab PTSD? Sikit lah. Satu sebab satu dapat 1 point.